oleh kesemua pemain, terutamanya pemain Kuala Lumpur dan juga kepada PRM. Tahniah. Semoga maju jaya untuk kejohanan yang seterusnya. Kita akan bersama-sama lagi selepas ini untuk perlawanan di antara Maksak Sarawak menentang Maksak Wilayah Persekutuan Labuan. Kembali sebentar lagi. Ada apa ni? Pen. Bajet tidur kan? Boleh? Jalan tak? Jalan. Jalan ni? Apa pergi bajet? Haa. Jalan? 10 minit jalan. Kereta ada. Jalan. Itu jalan. Aku memang naik motor. Labuan. Buat live dulu. Lepas ni dah sampai tau. Jadi dah sampai. Saya nampak orang, aku nak jaga line pendek ni kan. Orang ni? 4 orang. 4 orang.
Dua, 2 jam tau. Kenapa? Min. Min. Jadi kalau jelas tak yang KM. Kalau jelas kau kan. Ya, akan dia betul. Mohon jelas. Baru betul dibayar.
Kita teruskan lagi untuk perlawanan terakhir, suku akhir keempat bagi kategori wanita di antara pasukan Sarawak menentang pasukan Labuan. Sarawak menurunkan nombor 10 Lilisu, nombor 8 Ling Lehmi, nombor 2 Ling Hichen, nombor 6 Nora Teo, nombor 9 Su Kieh Ing dan juga nombor 1 Kapten pasukan Kang Yan Ling. Manakala bagi pasukan Labuan pula 12 Siti Zubaidah Ranti, jersey 4 Tini Hanizam, jersey 5 Nur Zawana Liana, jersey 7 Kapten pasukan Afiza, dan juga jersey 2 Nur Nabila Syairah serta libero pasukan Laidis Anis. Perlawanan akan dimulakan. Servis pertama oleh pasukan Labuan terus daripada Siti Zubaidah. Mudah saja Kang Yan mengambil. Baik. Nabila terus. Spiking daripada Zawana. Mencari Ling Hichen. Berjaya diangkat Laidis. Syairah pula sekali lagi. Itu saja diangkat Ling Lehme untuk sekali lagi spiking daripada Ling Hichen. Diangkat Noratio. Kang Yan Ling. Keliru sekejap pemain-pemain Sarawak. Hantaran daripada Kang Yan Ling dapat dibaca oleh Lilisu. Terus Siti Zubaidah servis keduanya. Lilisu spiking. Mudah saja diangkat Hafiza. Untuk spiking daripada Siti Zubaidah pula kali ini. Antara pemain senior bagi pasukan Labuan bersama-sama juga jersey 4 itu Tini Hanizam. Terus 3-2-0 ketika ini Labuan melalui. Lilisu spiking. Mudah saja diangkat Siti Zubaidah. Tini Hanizam pula. Hanya tolakan saja ke kanan gelanggang pihak lawannya. Kali ini tidak berjaya Hafiza untuk mengangkat semula spiking daripada jersey 2 Ling Hichen yang akan lakukan servis 1-2 Sarawak 1 Labuan 2. Nabila terus kepada Tini Hanizam. Namun kali ini kuat pula tolakan Tini Hanizam untuk mata penyamaan bagi pasukan Sarawak. Ling Hichen lagi untuk servis. Nabila cari Zawana. Mudah saja diangkat Su Kieh Ing. Lilisu pula. Terus tolakan mudah saja dibuat Tini Hanizam. Ling Lehmi mencari Kang Yan Ling. Berjaya lagi. Hafiza terus menolak bola ke gelanggang pihak lawan. Kang Yan Ling. Mudah diangkat first ball. Terus Zawana. Baik. Cubaan settle pasukan. Ling Lehmi kepada Lilisu. Masih lagi hidup permainan. Tini Hanizam kepada Lilisu. Perlahan saja tolakannya. Zawana cari di belakang sada. Ling Hichen terus kepada chance ball untuk pasukan Labuan. Nabilah mencari Zawana. Namun tergandas pula di jaring. Berikan mata untuk pasukan Sarawak. Minta maaf tiada sound yang dapat didengari tadi kerana ada pembukaan lagu, jadinya kami terpaksa mute sebentar. Dan saya harapkan sekarang bunyi background dapat didengari oleh penonton-penonton kita. Kang Yan Ling, baik sekali spiking daripada Kapten pasukan Sarawak itu. Dapat diangkat Siti Zubaidah. Baik libero Laidis Anis menyelamatkan bola serving itu. Kang Yan Ling sekali lagi.
Spiking berjaya terus. Chance ball untuk pasukan Sarawak. Kang Yalin sekali lagi songketan namun tidak berjaya dibaca oleh Tiniah Nizam. Mata kelima untuk pasukan Sarawak. Mudah diangkat Ling Hichan. Mencari Kang Yalin terus. Berjaya dihadang. Namun kesalahan double touch. Ikut isyarat pengadil. Memberikan mata kepada pasukan Labuan. Kang Yang terus keluar kata pembantu pengadil. Mata penyamaan untuk pasukan Labuan 5 sama ketika ini. Tiniah Nizam untuk servis. Su Kek Ing rendah pula kali ini daripada Su Kek Ing. 6-5. Labuan kembali di depan. Lehmi kepada Kang Yalin. Oh, tajam bola spiking daripada Kang Yan Ling. Rapat diangkat oleh Siti Zubaidah. Terus Ting Lehmi untuk servis. Dah saja Lee Hichan mengangkat bola itu. Kang Yan Ling sekali lagi. Berjaya hanya perlahan saja spiking daripada Kang Yan Ling. Mesan ruang kosong di tengah gelanggang pasukan Labuan. Terperangkap pertahanan untuk mengangkat. Ning Lehmi servis. Baik Laidis untuk first ball. Terus sudah saja tolakan daripada Siti Farizah. Berjaya diangkat Hafiza dan juga Zawana. Terus sekali lagi Hafiza pula. Untuk chance ball untuk pasukan Labuan ketika ini. Hafiza kepada Zawana. Baik diangkat oleh Nora. Oh, kali ini tidak berjaya pula Nur Nabilah untuk mengangkat spiking daripada Kang Yan Ling. Servis tinggi daripada Ling Lehmi. Jadi Zubaidah terus keluar pula kali ini. Sedikit kuat spiking daripada Siti Zubaidah. Baik. Sekali serangan untuk mendapatkan mata yang ke-10 buat pasukan Sarawak. 4 mata di hadapan Labuan. Laidis untuk first ball. Baik. Alhamdulillah mencari Siti Farizah. Namun mudah saja Kang Yan Ling sekarang. Oh, ruang kosong yang ditinggalkan Siti Zubaidah. Time out diminta pasukan Labuan. Ketinggalan 5 mata di belakang pasukan Sarawak. 11-6 skor semasa. Hantaran biasa saja dihantar. Oh, tajam sekali. Dapat kita dengarkan bunyi rejaman spike daripada Kang Yan Ling.
tidak berjaya. Susah untuk diangkat sekira bola itu sebenarnya. Terus tolakan daripada Hafizah. Sekali lagi. Ayam tambatan untuk pasukan Sarawak kali ini. Kang Yan Ling. Tolakan mudah saja. Merangkap libero pasukan Labuan. Laidis Anis. First ball cantik daripada Laidis. Hafizah kepada Zawana. Mudah saja. Kang Yan Ling terus saja. Terperangkap sekali lagi. Antara Laidis Anis dan juga Nur Nabilah Syairah. Untuk pasukan Labuan. Mata ke-14 diperoleh daripada rejaman Kang Yan Ling. Laidis, first ball baik. Hafizah mencari Zawana. Baik, diselamatkan. Terus chance ball untuk pasukan Labuan. Orang kemas, first ball daripada Kang Yan Ling. Namun Siti Farizah tolakannya terlalu kuat pula, terus terkeluar daripada gelanggang belakang. Lehmi untuk servis. Baik, diangkat. Kang Yan Ling memberikan kepada Ling Hichen. Namun jaya diselamatkan. Hafizah juga terus. Tindakan gopoh daripada Kang Yan Ling. Terus saja memberikan spike. Untuk bola pertama itu keluar terus. Baik, Zawana servis dia. Terus Yan Ling tolakan mudah saja, berjaya diselamatkan libero pasukan Li Ling Rong. Terus chance ball untuk pasukan Labuan. Hafizah pada Siti Zubaidah. Masih lagi berjaya diselamatkan Ling Lehmi dan juga Li Ling Rong. Tolakan ke kanan pula kali ini daripada Siti Zubaidah. Yan Ling pula. Hafizah terus. Bola mudah saja tolakan. Ling Hichen masih lagi berjaya diselamatkan. Terus keluar pula kali ini. Tolakan terakhir daripada Kapten pasukan Labuan, Hafizah Aziz. Rally yang baik ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan. Sedikit dramatis untuk rally ini. Chance ball untuk pasukan Sarawak. Cari Hichen. Gagal diangkat kemas oleh Siti Farizah untuk first ball. Perangkap Nur Nabilah di belakangnya tadi. Yan Ling untuk servis. Baik, Laidis first ball. Hafizah kepada Zawana. First ball baik, Yan Ling. Cari Noratio ataupun Suh Ki Ing tadi. Namun kurang kemas pula. Permainan yang daripada Sarawak memberikan mata ke-8 untuk pasukan Labuan. Terus dimainkan servis daripada Hafizah. Berjaya diselamatkan. Terus Ling Rong antara mudah saja ke Labuan. Siti Zubaidah. Sebelum baik Ling Rong. Lehmi mencari Keing. Namun tersangkut pula hantaran terakhir. Siti Farizah mencari Nur Nabilah. So Keing untuk servis. Gagal pula Nabilah. 19-8 ketika ini. Masih lagi dalam permainan. Hichen pula sedikit saja kuisan itu. Terus Siti Farizah menghantar kembali. Lilisu spiking mudah saja. Masih lagi berjaya diselamatkan Noratio. Rally panjang ini.
Hafiza pula kali ini. Yang Lim mencari Lilisu. Gagal pula Lilisu. Tolakan terakhir tadi daripada Lilisu terkandas pula. Masuk kembali Tini Nizam. Hichan. Lilisu. Lilisu sekali lagi. Berjaya diangkat Siti Fariza. Terus Zawana kepada Hafiza. Chance ball untuk Pasar Sarawak. Ling Lehmi mencari Hichan. Kuat pula kuisan itu. Chance ball untuk Pasar Sarawak. Lilisu lagi sekali. Dapat diangkat Siti Fariza. Namun bola kedua daripada Nur Nabilah itu tadi tampan kurang kemas daripada Siti Zubaidah. Mudah first ball. Siti Zubaidah. Second ball mencari Ling Hichan terus. Jaya diselamatkan Nur Nabilah. Lilisu. Songketan berjaya diselamatkan Tini Nizam, pemain senior Labuan. Ling Lehmi kepada Ling Hichan. Baik sekali Ling Hichan. Spiking Ling Hichan tepat ke arah di depan Siti Zubaidah tadi. Chance ball untuk pasukan Sarawak. Lee Hichan sekali lagi. Mudah saja kali ini Zawana mengangkatnya. Sedikit salah faham. Terus sekali lagi chance ball. Lilisu pula kali ini. Terus kuisan yang dibuat. Sentuhan terakhir daripada Laidi Sanis. Tersasar jauh. Time out diminta pasukan Labuan. Sarawak mendahului jauh pasukan Labuan dengan skor 22-9 ketika ini. Terus sambung Lilisu kali ini. Spiking baik diangkat Hafiza. Siti Zubaidah juga spikingnya. Ling Hichan pula kali ini. Baik sekali. Namun berjaya diselamatkan Siti Zubaidah. Ling Lehmi mencari Lilisu. Mudah diangkat Zawana. Sekali lagi Lehmi. Hichan. Masuk ke pengadil. Set point untuk pasukan Sarawak. Kita lihat. Berjaya Hichan mengesan kekosongan di belakang Zawana. Set point. Sedikit kucak-kacir namun berjaya diselamatkan lagi. Lilisu kali ini. Mudah diangkat Hafiza. Siti Zubaidah. Baik sekali spiking daripada pemain senior pasukan Labuan. Kekal tenang walaupun ketinggalan.
hasilkan spiking yang mengelirukan pertahanan pasukan Sarawak. 10-24 ketika ini. Ling Lehmi mencari Hichan. Keluar pula kali ini daripada Hichan. First ball daripada Yan Ling. Baik. Hichan. Sekali lagi. Luar lagi. Daripada Ling Hichan. First ball baik daripada Su Ki Ing. Lilisu pula kali ini spiking. Berjaya tampanan pertama daripada Siti Zubaidah. Terus chance ball untuk pasukan Sarawak. Ling Lehmi mencari Lilisu. Berjaya lagi diangkat, namun gagal untuk mendapatkan angkatan bola yang kedua. Jaya sudah Hafiza mengangkat bola pertama itu. Tamat set yang pertama. Sarawak memenangi set ini dengan skor 25-12. Berapa set? Best of 3. Kuarter ni best of 3. Grouping and kuarter best of 3. Lepas tu malam day pertama set ni baru best of 5. Tengok ni. Kau balik awal sini. Laban bagi yang bersih kita betul belakang. Dan kami Sarawak. Sarawak banyak dia nombor 1. Sayang. Tu.
Next serve oleh Laban. Laban lagi juga. Sarawak. Kalau boleh tiba kat orang bergerak tu, okey juga tu. Sambung babak untuk set kedua. Terus Sarawak melebarkan jurang mata mereka 8-1 ketika ini. Kali ini Zawana pula. Baik, mudah saja dia angkat Nora. Satu kuisan terus. Kang Yan Ling. Spiking laju. Berjaya dipatahkan. English mencari Su Keing, namun tindakan susulan daripada Siti Zubaidah dan juga Nur Nabilah kurang kemas. Lili Su untuk servis tinggi dari Siti Zubaidah. Terus saja Kang Yan Ling berjaya ditepis, namun hadangan dilakukan oleh Titi Hanizam. Spiking ini dia. Kang Yan Ling gagal pula. Hafiza atau Zawana tadi untuk mengangkat semula. Laidis first ball mudah. Nabila kepada Hafiza. Mudah saja Lili Su. Ling Lehmi. Terus saja kuisan. First ball baik daripada Ling Hichan. Ling Hichan pula spiking kali ini. Dapat juga diangkat oleh Siti Zubaidah, namun bola ketiga itu tak dapat diangkat oleh Nur Nabilah. Salah satu ketika ini Zawana spiking. Mudah diangkat Ling Hichan. Ling Lehmi untuk Kang Yan Ling. Padu. Jaya ditepis. Laidis mencari Su Keing pula kali ini, namun kuat pula.
Mata kedua untuk pasukan Labuan. Siti Farizah dibawa masuk mengatakan Laidis. Mata jaya didapatkan pasukan Labuan. Mata ketiga mereka. Titi Hanizam ketika ini. First ball Ling Hichan. Ling Lehmi mencari Su Kiang Ing. Namun lemah pula tolakan daripada Su Kiang Ing. Ling Lehmi mencari bijak tindakan daripada kapten pasukan Kang Yan Ling. Hanya skuisan sedikit saja diperlukannya. Dan terus pertukaran dilakukan. Su Kiang Ing dibawa keluar, dimasukkan jersey 16 itu. Ataupun 15. Ngo Lie Ching. Oh, baik servis ace daripada Ling Lehmi. Terperangkap. Bola jatuh betul-betul di hadapan Zawana dan juga Siti Farizah. Sekali lagi Siti Zubaidah pula kali ini. First ball baik. Terus chance ball untuk pasukan Sarawak. Pada libero untuk menghantar. Siti Farizah spiking. Diselamatkan Noratio. Ling Lehmi mencari Kang Yalin. Sekali lagi. Tolakan mudah saja. Namun kali ini tidak berjaya Kang Yan Ling untuk mengangkat bola itu. Tersenyum beliau. Kejar, susah sebenarnya posisi bola itu untuk diangkat. Zawana servis. Terus tolakan mudah saja daripada Ling Mei. Dicuri pula. Bola setting daripada Ngo Lie Ching. Dapat dibaca dengan baik sekali oleh Siti Zubaidah. Baik servis daripada Zawana. Ling Lehmi mencari Yan Ling. Berjaya ditahan. Kali ini tidak berjaya pula. Spiking daripada Siti Zubaidah. Jaya menepis Kang Yan Ling. Spiking itu. Time out diminta pasukan Labuan.
Teruskan lagi servis daripada Kang Yan Ling. Terus chance ball untuk pasukan Sarawak. Ling Hichet. Berjaya juga dibaca oleh Siti Zubaidah. Pass ball. Terus Ling Hichet sekali lagi. Serve. Baik. Sekali lagi. Terus. Satu kuisan saja daripada Ling Lehmi. Siti Farizah pula kali ini. Sedikit kuat pula. Spiking daripada Ling Hichet. Hafiza servis untuk Labuan. Baik sekali kali ini. Bola daripada Ling Hichet. Untuk mata ke-15 buat pasukan Sarawak. Nolia Ching ketika ini. Baik servis. Berjaya diangkat Zawana kepada Siti Zubaidah. Kali ini terpedaya Kang Yan Ling. Ling Hichet masuk. Baik sekali. Sudut kosong yang dicari itu daripada Ling Hichet. 16-8 ketika ini. Servis akan diambil oleh Noratiu. Gagal pula servis yang dilakukan oleh Noratiu. Berjaya diselamatkan. Terus hantaran mudah daripada Lilisu. Titi Hanizam masuk. Tertipu kali ini. Ngolia Ching pula. Hanya membiarkan saja kosongan itu di belakangnya. 10-16 ketika ini. Baik first ball daripada Ngolia Ching. Terus easy ball saja diberikan Kang Yan Ling. Siti Hanizam. Jaya diselamatkan Ling Lehmi. Baik sekali kali ini. Spiking daripada Ling Hichet. Ulang tayang kita lihat. Set ball daripada Ling Lehmi kepada Ling Hichet. Terus kosong saja. Servis Ling Hichet. Titi Hanizam. Kali ini dapat dibaca pada Ling Hichet yang bangun daripada terjatuh menyelamatkan bola tadi untuk spiking. Ling Lehmi mencari Yan Ling pula kali ini. Titi Hanizam berjaya diselamatkan Lilisu kepada Kang Yan Ling. First ball Zawana. Lagi Zawana. Ling Lehmi kepada Lilisu di tengah. Berjaya dicabar challenge itu daripada Siti Zubaidah ataupun Titi Hanizam. Sedikit saja songketan. Masih lagi berjaya diselamatkan, namun Noratiu dan juga Ling Hichet sedikit miscommunication untuk siapa yang ingin mengambil bola terakhir itu. Mata ke-11 untuk pasukan Labuan. Keluar sedikit kuat servis daripada Nur Nabilah. Zawana first ball baik. Hafiza, tolakan mudah saja. Kang Yan Ling. Ling Lehmi kepada Kang Yan Ling kembali. Diselamatkan libero Aidis. Baik, Ling Lehmi mencari Kang Yan Ling sekali lagi. Jaya diselamatkan Siti Zubaidah. Titi Hanizam. Baik. Yan Ling. Tolakan dibaca Nur Nabilah. Masih lagi. Terus chance ball untuk pasukan Labuan. Mencari Zawana. Jaya mudah diangkat Ling Hichet. Yan Ling pula. Ada percubaan daripada. Kita lihat ulang tayang. Sedikit kucak kacir yang melibatkan kedua-dua pasukan.
Namun sentuhan terakhir itu tidak dapat diangkat dengan baik. Terus ketika ini Lili Su dibawa keluar. Nombor 5 Jen Ku dibawa masuk. Salah seorang pemain senior bagi pasukan Sarawak. Selain daripada Ngor Lia Ching. Baik, Zawana ketika ini diselamatkan. Lee Hee Chen. Spiking berjaya diangkat Laidis. Titihan Nizam. Oh, baik sekali. Masih lagi dalam permainan. Siti Zubaidah spiking dari belakang. Mudah saja diangkat Lee Hee Chen. Terus Kang Yang Ling ketika ini. Oh. Kali ini tidak memberikan peluang langsung. Spiking daripada Kang Yang Ling. Kita lihat. Terus dapat diangkat oleh Hafiza. Serve ball daripada Jenko. Gagal diangkat dan kemas oleh Hafiza. Memberikan mata ke-21 dan ketika ini ada pertukaran. Dibawa keluar itu Ling Lehmi, center pasukan, dibawa masuk pemain paling senior di dalam skuad Masak Sarawak, Ko Ai Chin, jersey 7 itu. Berumur 50 tahun. Sementara itu servis Jenku juga baik sekali. Servis ace. Terus time out diminta oleh pasukan Labuan. Makluman untuk edisi lepas, pasukan Sarawak berjaya mendapatkan tempat kedua selepas tewas di tangan Selangor dalam perlawanan final match untuk kategori wanita. Manakala bagi pasukan Labuan, edisi lepas mereka terkandas awal di peringkat kumpulan. Ini pencapaian baik ditunjukkan oleh pasukan Labuan. Berjaya mara ke peringkat suku akhir. Sambung kita untuk set kedua. Jenku untuk servis baik sekali. Terus free ball untuk pasukan Sarawak. Kang Yalin. Baik sekali spike itu. Walaupun ada cabaran yang dilakukan oleh Titihan Nizam. Dikeluarkan jersey 2 itu Lee Hee Chen. Middle blocker bagi pasukan Sarawak. Dimasukkan jersey 11 Wendy Wong. Baik servis Jenku. Zawana. Baik. Ngor Lia Ching. Ko Ai Chin. Kepada Ngor Lia Ching kembali. Terus Titihan Nizam ketika ini. Satu spike. Mudah saja diangkat Wendy Wong. Ko Ai Chin mencari Ngor Lia Ching. Titihan Nizam sekali lagi. Berjaya diangkat Wendy Wong. Namun sedikit rendah bola pertama daripada Wendy Wong untuk diangkat kembali oleh Ngor Lia Ching. Mata ke-12 untuk pasukan Labuan. Turut kita dapat lihat dimasukkan pemain jersey nombor 11 Evelyn Samuel untuk pasukan Labuan. Dibawa keluar kapten pasukan Afiza Aziz. Zawana satu spike. Berjaya diangkat Noratio. Ko Ai Chin kepada Kang Yaling. Oh, baik sekali. Satu spike Ko Ai Chin kepada Kang Yan Ling. Terus spike tajam ke penjuru kanan gelanggang pasukan Labuan. Terus mata akhir untuk pasukan Sarawak. Servis Ko Ai Chin. Tolakan mudah saja daripada Siti Zubaidah. Ko Ai Chin mencari Ko Yan Ling. Maka saya Kang Yan Ling. Terus sekali lagi tolakan mudah saja. Berjaya diangkat kepada Hevlin. Baik Hevlin. Satu. Masih dalam permainan kata pengadil. Zawana. Tolakan mudah saja Ngor Lia Ching. Evelyn first ball baik kepada Siti Fariza. Diangkat Jenko kepada Ngor Lia Ching. Tolakan mudah saja. Zawana keluar.
Sarawak berjaya mendapatkan mata akhir untuk set kedua ini dengan dramatisnya menangi set yang kedua dengan skor yang sama seperti set yang pertama, 25 berbalas 12. Tahniah diucapkan kepada pasukan Sarawak yang mara ke perlawanan separuh akhir yang bakal menentang pasukan Kuala Lumpur pada petang nanti. Tahniah juga diucapkan kepada pasukan Labuan kerana mempamerkan aksi lawan yang sangat baik sepanjang 2 set permainan dilangsungkan. Kita akan bersambung secara langsung pada jam 5.30 petang ini untuk separuh akhir yang pertama perlawanan di antara Selangor menentang pasukan ATM. Kita berjumpa lagi. Terima kasih diucapkan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.